Sebenarnya aku dah record tadi, tapi aku pun perasan audio dia tu aku tak record. Itulah masalah ya. Kadang leka cuai. Hari ni hari Sabtu, it's just a normal Saturday. Cuma hari ni aku ada adik ipar aku datang melawat kami dekat Penang. So today we going to play tourist sedikit lah. And interestingly, hari ni aku juga ada satu assignment. Tonight will be at Tapak Pesta. Sekarang ni adalah musim pesta. Aku rasa lah this will be the last pesta Pulau Pinang. After this dia orang akan develop jadi tapak MRT. Ada additional family members. This little baby, parent dia kat kereta belakang, tak naik sekali. Kita orang bawa anak dia je. So today interestingly we have two things to do. Kita akan play tourist, then another one, malam nanti aku ada satu assignment yang aku rasa interesting to share with you guys. So for now, sekarang ni nak pergi ke rumah parents aku, dekat je dengan rumah aku. Kemudian kita sambung balik with our playing tourist episode. Okay, jom. Sekarang ni tengah tunggu adik ipar aku datang. Dah sampai pun. Hari ni dah masuk ke bulan Disember. Kejap je. Plan asal dia nak daily vlog tiap hari tahun ni, tapi bertangguh-tangguh akhirnya dah sampai ke hujung tahun. Semoga next year punya azam kita lebih konsisten, InsyaAllah. Okay, adik ipar aku dah follow dia belakang. Sekarang ni kita pergi ke rumah mak aku sekejap. Assalamualaikum. Dah balik daripada rumah parents aku. Sekarang ni kita nak ke sebelah pulau. Haven't decide yet nak ke mana actually. Tapi itulah, jalan sebenarnya agak jam hari ni. Traffic sesak. Lepas tu sekarang ni pula musim durian. Jadi tengoklah, selalunya kat sini memang sesak punca dia. Orang pergi beli makan durian lah. Meanwhile kami akan masuk tempuh ke pulau. Let's hope jalan taklah begitu jam. Okay, jom. So we end up datang ke Queens Bay Mall ni. Hari agak gelap, takut hujan, that's why kita singgah datang ke sini dulu. Kemudian kita decide tu. Hey. First stop. Ni adalah antara tempat-tempat bahaya kalau aku pun masuk sekali. Sementara dia orang shopping, aku babysit. Alamak, dah jaga. Yap. Baru je. After a while kita jalan, it's time to get some rest. Kejap lagi, petang dan malam aku ada satu assignment lah. I have to shoot dekat Tapak Pesta. Last year pun aku dah pernah shoot. This year aku akan shoot sekali lagi, but this time I'm going to use the Neo 2 untuk fly around. So I'm going to capture suasana dekat ada konsert. Malam ni dengarnya ada konsert senario. And after that kita akan shoot the surrounding lah. And this time kita akan gunakan FPV punya style untuk shoot. So meanwhile, nak pergi sekarang pun still terlalu awal. So akan gerak dalam pukul 5.30 something, baru kita gerak ke sana. So sementara tu kita take some time rehat jugalah kat sini. Cuaca hari ni pun sebenarnya agak gelap. Tak tahulah boleh fly ke tak kejap lagi. Let's hope we can get some good shot kejap lagi. Sarah nak masuk kamera. Sengit-sengit kepala dia.
Sebenarnya I was supposed to fly the drone sekejap lagi, tapi aku tengok remote kuat gila. Not sure boleh terbang ke tak kejap lagi. Halo. Halo. Masuk mana-mana pintu boleh ke? Bukan bridge ni. Okay, thank you. Okay, aku dah sampai. Terpaksa ambil Grab tadi sebabnya aku tak nak lah budak-budak tu basah dia hujan. So I decide to come with the bus. The Grab. Tapi hujan masih lebat. I have to run for it dan pergi ke pejabat. Not sure how they want me to fly the drone kejap lagi. Tapi kita pergilah dulu kan. Okay, jom. Saya dengan Cik Rahim. Okey. So video dalam ni Oh, dalam ni ha. Oh, tak jaga ni. Sebab juga hujan ni. Okay, sekarang aku ada dekat pejabat urus setia. Waiting for the team, the rest of the team to reach here lah. Hari ni sepatutnya flying the drone dekat sini. Tapi itulah hujan ni kan. Tak tahu macam mana nak fly. Kejap lagi akan shoot some concert. Concert senario aku dengar. So might be shooting under roof lah dekat stage depan tu. So should be able to shoot yang tu dulu lah. Actually hari ni dah hari ke entah ke berapa, aku rasa ke-5 ke-6 macam tu lah Pesta Pulau Pinang. Last time aku datang hujan yang sangat lebat, so cannot fly the drone. So we end up adalah fly hari tu tapi cuma sekejap je dalam masa konsert senario tu je. Dan hari ni they invite me again, so we trying to shoot one more time. I guess I just continue the vlog daripada hari tu ke malam ni. Okay, jom. Abang kita bertugas hari ni. Hafiz minta izin untuk fly drone atas TYT mat. So hari ni dia ada perasmian tapak pesta. Situ yang dihadiri oleh TYT. Saya bukan saja aku dapat fly pada Pesta Pulau Pinang yang tak akhir. One more thing is hari ni aku akan fly dengan ada tetamu VIP lah. So it's quite risky and aku perlu berhati-hati sikit lah. Right now tadi Afif pergi minta kebenaran polis lah untuk fly the drones. Let's not take the risk this time. Alright.
Aceh dan Thailand. Malam. Oh, detail just AI benda tu. Cool gila. Alright, event dah habis. So I think it will be an history lah. Aku rasa aku adalah satu-satunya orang yang dapat kebenaran untuk fly kan drone secara FPV dekat tapak pesta for the last time. Ni I heard and they promise this will be the last pesta dekat sini. Dah banyak kali dah dengar dia orang cakap this is the last pesta, but I think this will be the last one lah untuk kali ni. And next year they will develop this place into the future MRT station. Okay. So malam ni aku datang seorang je sebab aku takut dragging them, dragging the kids for too long, takut dia orang letih, sadai. But hari ni alhamdulillah habis awal, cuaca pun baik. So sebelum balik aku just nak soak in tempat ni, at least for the sake of memory. Masa aku kecil dulu, I used to drag around turtle plushies yang aku dapat daripada mak aku, and we won't ever see that again lah lepas ni. Actually whatever this place will become, kalau jadi MRT station pun, but I heard it will be a mixed development. I hope people will really remember this place as one of their childhood memory lah kan. Okay, aku nampak kedai pokok kat depan tu. Aku rasa better kita pergi visit kejap. Nak tahu kita boleh bawa balik something kan. Pantang nampak pokok kan. Jom. Aku nampak kedai pokok. Mari kita masuk. Bila dia start manjat tu, so dia akan bila naik nanti cantik kan. Yang tu pula dia ada bunga. Jarang nak nampak bunga dekat Monstera. Tengok ni. Ni first time aku tengok Monstera ada bunga. Tapi aku tengah fikir macam mana aku nak bawa dengan pokok naik motor ni. Saja. Siapa lalu jangan lepaskan. Siapa dengar suara siap ada siap bagi asal tak perlu. Okay guys, aku rasa it's time to get home. At least they will be in the memory lah tempat ni. Hope the next tapak pesta will rejuvenate the memories. What do you guys think? Pembangunan ataupun your childhood memory lebih penting? Okay, let's get back. Oh, nampaknya VIP sebenarnya tak balik lagi. Okay, let's go back. Where's the bike? Tu situ. Okay, jom. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.